perjuangan dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa pun kita balik ke basic sekali, iaitu Nabi pernah sebut, Nabi beritahu, tidak beriman seseorang di antara kamu selagi mana aku ini lebih dikasihi berbanding anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis itu letakkan satu standard, satu standard yang mana kena sayang Nabi lebih. Yang tu lah orang kata orang cakap senang lah kan, cakap senang lah, tapi nak buat itu macam mana pula kan? Sebab realitinya macam sayang yang lain lebih pada sayang Nabi kan, kecuali orang sini lah, orang tempat lain juga kan. Kadang-kadang hakikat dia kan? Kadang-kadang kita sayang isteri lebih daripada sayang Nabi. Kadang-kadang sayang suami terlebih-lebih kan. Suami ni baik pula, suami kiriman Tuhan katanya kan. Jadi dia kata dia sayang suami dia. Dan begitu juga ada tu pula sayang mak ayahnya kan. Sayang mak ayah, tapi tak salah sayang mak ayah kan, tak salah. Sampai satu tahap tu yang seorang tu dia memang rajin pergi surau. Umur dah 65. Orang rumah dia dah 10 tahun meninggal dunia. Anak-anak kesian kat dia, nikahkan dia dengan anak dia umur 30 tahun, langsung datang surau. Contoh lah kan, contoh. Jadi nampak macam dia sayang bini dia lebih, contoh kan. Jadi macam mana? Jadi kaedah yang paling baik sekali adalah jangan lupa sandarkan apa juga yang kita laksanakan dalam dunia ni, apa juga kita laksanakan dalam kehidupan kita, semuanya bersandarkan kerana Allah dan Rasul. Selesai. Aku sayang mak ayah aku sebab kerana Allah dan Rasul. Aku sayang mak ayah aku sebab Nabi anjurkan kita kena sayang mak ayah kita. Ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Memang Nabi anjurkan macam tu, Islam anjurkan macam tu. Aku sayang isteri aku sebab Nabi sayang isteri Nabi. Aku sayang suami aku sebab Nabi sayang pasangan, maka aku sayanglah suami aku. Itu cara dia. Ya. Jadi bila sebut tentang bagaimana kita menghayati perjuangan dan juga kepribadian Rasulullah SAW, menghayati perjuangan dan juga mencontohi pula kepribadian Rasulullah SAW, bermaksud menjadikan akhlak, sunnah, pengorbanan sebagai panduan hidup yang sejati dalam setiap aspek harian. Kepribadian mulia, uswatun hasanah, disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Dalam ayat tu Allah beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, confirm. Bukannya bajet baik lah, memang confirm terbaik. Tapi ada orang dia tak nak pilih tu, dia nak pilih yang lain juga. Sedangkan dah tahu dah siapa aku nak ikut ni, siapa aku nak ikut ni. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, ikut Nabi. Confirm, muktamad. Dia tak sebut contoh terbaik dulu, tak. Contoh terbaik selama-lamanya sebenarnya kan. Tapi budak-budak nak ikut Blackpink juga, dia nak ikut artis Korea kan. Ada dulu, pernah beberapa tahun dulu artis Korea tu mati bunuh diri. Ada budak perempuan daripada sebuah universiti agama, dia pun sama datang berkabung dengan orang tu, buat satu majlis berkabung dekat Kuala Lumpur. Dia pun pergi nyalo-nyalo lilin, kena tegur kat Mufti Wilayah masa tu. Mufti Wilayah masa tu tegur lah, tak boleh macam tu kan. Budak tu jawab pula balik tu, dia tahu apa katanya. Dia sama balik mufti tu, dia kata mufti tu tahu apa. Macam tu lah tahap anak budak-budak kan hari ni kan. Jadi contoh yang terbaik, contoh ikutan terbaik. Jadi tak payahlah ikut yang lain, memang tu lah yang kita kena ikut kan. Jadi sebabnya dalam Quran tu jadi petunjuk. Ada orang cakap, kau bila nak berubah
Belum sampai sahur dia orang Melayu. Belum sampai seru. Orang Melayu ni dia faham sahur ni, aksiden terbalik kereta tu dia terselamat. Masa tu sampai dah sahur. Dia tak fikir mujur tak mati tau. Kalau mati tau langsung tak payah kan. Jadi mana kata kalau apa berubahlah. Kalau orang cakap belum sampai petunjuk lagi, kita kena tanya dia balik, tak cukup ke Al-Quran dan hadis itu sebagai petunjuk? Tanya dia balik. Nak tunggu aksiden pula, apa hal pula kan? Nak tunggu tanah runtuh, dia seorang selamat dalam tanah runtuh. Terjun dekat dalam sungai, kono pula kan? Ada pula air pusa air tu, habis semua hilang, dia seorang kata selamat. Tu dah sampai dah time ni. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Jangan Nabi minta kan? Nabi minta macam-macam untuk kita. Nabi sayang umat ni. Itu sebabnya. Itu sebab kita kena sayang Nabi. Nabi kata, tidak beriman seseorang antara kamu selagi mana aku ni tidak dikasihi melebihi kan? Anak-anak, kedua mak ayah dan juga manusia selainnya. Jadi kenapa macam tu? Apa sal jadi macam tu? Kenapa Nabi suruh macam tu? Sebab Nabi sayang kita sangat-sangat. Tu banyak tanda Nabi sayang kat kita. Banyak tanda. Antaranya Nabi ni sayang kat kita. Dulu sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa paling kau rindu? Yang paling aku rindu, jawab Nabi, umat akhir zaman. Apa cer? Apa cer? Tu saya lah cakap dulu. Sahabat tak tanya betul. Kenapa pula? Kan apa besar? Sebab Nabi kata, bagaimana aku tidak rindukan mereka? Kerana mereka telah taat. Mereka taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Malam ni berapa ramai datang kan? Berapa ramai datang malam ni? Sebab satu, kecintaan kepada Nabi. Dia kalau maulud tu adalah kecintaan kepada Nabi. Tu yang datang malam ni ramai-ramai. Kan salah satulah sebab Tapi siapa sembahyang kat luar tadi memang menghadap kambing betul, memang payah nak cakap tu. Topat tuan-tuan. Topat betul, dengan bau-bau sekali. Itu kena copek masuk dalam tu. Copek masuk dalam. Kan? Jadi biasalah kan, maulud ni dua orang kan. Pertama ceramah, kedua makan. Tak ada masalah tu. Kan? Jadi kalau tengok macam tu kan, bila saya tengok ada kambing tadi, maka kemungkinan besar takkan mihun. Takkan mihun kan. Saya yakin kan. Itu bila saya ceramah dekat Batangkali, masjid Batangkali. Ada satu masjid lah kat Batangkali, ada beberapa masjid, ada satu masjid tu lah. Saya kata panggil sama serbat jauh-jauh datang, takkan mihun. Ya betul mihun malam. Jemaah siap tunjuk, Ustaz mihun. Tapi saya tak kisah dah, okey lah kan. Jadi tengok kambing tu pun macam dah masak tuan-tuan kan. Jadi makruh ceramah lama-lama tuan-tuan macam tu. Satu kan, jangan ditahan. Jadi kenapa? Sebab Nabi sayang kita. Itu satu sebab. Apa lagi? Nabi pernah minta. Nabi sayang kat kita. Nabi kata, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Nabi minta. Jangan bagi umur panjang-panjang. Itu juga tanda Nabi sayang kat kita. Kenapa pula? Kalau patut sayang, biarlah umur kita panjang lagi kan. Tak, sebab Nabi kenal umat dia. Dia kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita. Lebih baik jangan panjang lah. Lebih kurang macam umur Nabi je. Lebih kurang. Kan, rakyat Malaysia ni purata 60 tahun. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegabah Gaza. Memang tak ada lah. Kalau sampai 100 tahun kan, memang naiklah tubuh ke simpang masuk taman perumahan. Tapi postguard lah. Manusia tertua ke taman. Kan? Tapi 100, berumur 100 masa tu, kona orang pun tidak. Kau siapa? Kadang dah tak cakap lah. Macam tu lah. Ada seorang ni, umur dia 101 tahun tapi elok dia otak kan. Tapi tak, bukan semua boleh ketuk sah lah tuan-tuan. Dia lain, dia buku yang masak. Buku yang kosong. Kita extra jos mana? Belum ceramah dia temu kambingnya mana tuan-tuan. Kan? Tak boleh kan. Bukan kata tak boleh, boleh. Bukanlah kan. Tak salah terus. Jadi Nabi minta tu supaya apa? Bila umur tak panjang ni, kata purata umur 60 tahun supaya kita boleh ada bajet-bajet umur kita ni.
Umur 50 dah slow dah. Aku tak lama lagi pencet ayat ni tu. Dah mula pergi masjid, dah mula pergi surau. Kan? Umur 55, anak aku dah lepas dah semua. Dah mula dah ayat-ayat macam tu. Aku ni tunggu Allah Ta'ala panggil aku je lah ni. Sebab, tapi bayangkan kalau umur kita macam umur umat Nabi Nuh. 950 tahun. Silap-silap buat live malam ni kan. Yang buat live ni pun dia cakap, Ustaz dah habis ceramah kan, tolong off ya. Dia pun balik. Tak ada dia tunggu. Kalau berburak kan, kau berapa tahun lagi nak pencet bang? Adalah 700 tahun, umat lama lagi nak tunggu kan. Macam tu lah kalau macam tu lah kan, panjang umur. Tapi bila umur terpendek, maknanya kita tak ada nak lama-lama nak. Kan, lagi banyak masalah kan. Mungkin macam tu. Tu sebab kalau kita doakan orang, ataupun mohon doa, kadang ramai doa, panjangkanlah umur aku kan. Tapi paling baik doa lapik sikit. Ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Macam tu. Jadi macam kalau orang minta saya doakan, ucap selamat hari lahir kat orang pun saya kata tu, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur dengan kebaikan. Panjang umur nyusah orang baik bau. Bila nak mati ni? Kau yang minta panjang umur itu. Kan? Lepas tu dah panjang umur, bila nak mati. Itu kau yang minta. Jadi kalau nak doa lapik, ya Allah jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku macam tu. Jadi biarlah beralih sikit lah kan. Itu tanda Nabi sayang kat kita. Lagi apa lagi tanda Nabi sayang kat kita? Nabi selalu tolong kita bagi benda-benda yang ringan-ringan, yang senang-senang gitu kan. Contoh kalau kita tengok benda yang ringan-ringan yang Nabi suruh kita buat, Nabi suruh kita selawat. Nabi suruh kita selawat. Sebab apa Nabi suruh selawat? Sebab bila selawat tu kita sebut nama Nabi. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan di akhirat besar keadaan huru-hara. Telanjang bulat tuan-tuan, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang ataupun sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada. Masa tu, bukan imam pun tak ada tuan-tuan. Ni pusing Ustaz tak berduduk kan? Tak ada tuan-tuan. Masa tu huru-hara. Nampak bini lagi, nampak suami lagi, nampak anak-anak lagi, anak-anak nampak mak ayah lagi, nampak jiran sekolah lagi, nampak ketua lorong lagi, kita pun lagi. Masing-masing takut apa? Takut kena tuntut. Masa tu matahari sejengkal, kayaknya panas sampai bertakung lah, bergonang dia punya poluh tu kan, sampai tenggelam buku lali. Ada yang paras lutut, ada pakai pinggang poluh, ada sampai telinga, ada yang lomeh tahu macam ni. Punya banyak poluh dah. Masa tu sampaikan ada yang cakap, ya Allah masukkanlah kami dalam neraka terus, masukkanlah aku dalam neraka terus, Allah tak tahan nak pada masyarakat. Wah, neraka lagi teruk daripada tu. Masa tu semua minta perlindungan. Minta perlindungan. Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim bantu aku, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi, sendiri-sendiri. Pek tolong tak? Jumpa dengan Nabi Musa AS, wahai Nabi Musa bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab apa? Nafsi, tapi ada satu tambahan, dia jawab apa? Muhammad boleh tolong kau. Masalah jarak masa daripada satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Pendek je kita jumpa dengan Nabi kita, pandang Nabi kita, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kita tahu tu Nabi, bantu aku ya Rasulullah. Masa tu Nabi ada 3 jenis jawapan. Jawapan yang pertama, ummati, umatku kemari. Oh bertuah tuan-tuan, bertuah kita. Atau jawapan kedua, ya Rasulullah bantu aku. Rasulullah, kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Itu satu jawapan. Satu jawapan lagi, macam pernah dengar so, tapi kat mana macam tu. Macam mana pula? Digambarkan dalam kitab Penenang Jiwa oleh Imam Al-Ghazali, ada seorang sahabat dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Bila dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajahnya. Dalam mimpi tu, Nabi memalingkan wajahnya. Kenapa wahai Rasulullah? Kau marah aku ke? Nabi menjawab, tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Maka dia pun cakap,
Macam mana pula kau tak kenal aku? Bukankah semua orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia boleh tidur, menangis dia. Mulai hari itu dia mewajibkan diri dia untuk berselawat kepada Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi, dan pada ketika itu Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi kau nak selawat. Kan? Itu sebab ada buat parakan Maulid Rasul lah, apalah kan. Ada untuk menyebut-nyebut nama Nabi kan. Tapi ada lah yang sebut tu. Akhir-akhir ni lah 2-3 hari ni saya nampak banyak betul video kata tak boleh sambut maulud ni. Betul ke tak boleh sambut maulud? Tak boleh kalau cara itu tak kono. Tak boleh. Boleh kalau apa yang kita buat sekarang ni boleh. Apa celebrate kita ni? Celebrate Maulid Rasul yang kita buat bukannya kita buat joget-joget ke pasang bunga api beriuh pun, tak ada pun. Kita buat apa? Ceramah, selawat kan? Zikir itulah. Paling tidak pun kambing orang. Paling tidak pun kambing orang. Itu je kan. Makan pun tak boleh kan. Itu je. Yang tak boleh tu yang melampau-lampau, memujuk-mujuk, berjoget-joget ada. Kadang setengah topik tu itu yang tak boleh. Jadi sambutan yang kita buat ni boleh, majlis ilmu pula tak boleh kan. Macam orang tu berarak sallallahu ala Muhammad, ada sepanduk Rasulullah SAW penerajuk umat, Rasulullah teladan sepanjang zaman. Sebab apa tulisan-tulisan tu? Menzahirkan kecintaan dia. Macam tu lah kan. Nak nampak kan tulisan tu. Yang orang nampak, sayang betul dekat Nabi tu. Macam tu. Macam kita lah kan, kita buat rumah kan kat sini kan, rumah besar-besar. Dekat depan tu, kat pagar tu, Villa Ascona. Villa Ascona. Nama lelaki asli, nama bini Marcona. Villa Ascona pun buyur nak letak, orang lain tak letak pun dia letak. Sebab apa? Nak menzahirkan kasih sayang dia. Anak dia, anak sulung ni, kita combine nama kita bang, lambang kasih sayang kita. Anak tu jadi bangsa. Sebab apa? Nak zahirkan kasih sayang kan. Asal nama kau macam tu? Sebab combine nama mak ayahku. Nampak? Ada yang baik macam tu. Nama lelaki Yahya, nama bini Mahani. Yamaha budak tu. Maznah Daud, Mazda, itu nama Jepun kan. Macam tu lah maksud dia, menzahirkan kasih sayang tu. Sebut Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut, sebut nama Nabi selalu, tu tanda sayang lah tu kan. Jadi bila orang salawat sallallahu ala Muhammad beriuh tu, ada harapan Nabi kenal dia. Dia tak salawat, Nabi tak kenal dia. Yang seorang tu tadi, yang macam pernah dengar suara ni, tapi kat mana waktu orang salawat ramai-ramai lepas semayang tadi, dia main ming tu yang macam tak siapa dia ni, macam pernah dengar suara. Anak selawat betul-betul ya, macam penyanyi dia kan. Isabella sayang Isabella, Zai M Syarif, Siti Haida Jeffrey Dean, Suzana M Osman ya. Zalika Amalina, suka budak India ke budak Melayu. Sebab sayang, dia sebutlah nama orang tu. Mira, Dora, Fiona, semua sayang. Nama Samsul tak ada kan? Nama lelaki tak ada. Semua nama perempuan. Tapi ada satu lelaki yang sentiasa disebut namanya, walaupun dia dah lama tak ada, lebih 1000 tahun dia tak ada. Maksudnya dia dah pun wafat, tapi masih disebut nama dia, Sauga Buga nama lagi. Itulah dia Muhammad Rasulullah SAW. Malahan disebut namanya bukan lepas dia dah tak ada, sebelum dia lahir lagi dia sebut nama dia. Nabi Musa AS, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad,
Nescaya akan ku masukkannya ke dalam api neraka. Siapa pula Ahmad ni? Rupanya Nabi kita di dunia disebut Muhammad, di langit namanya Ahmad. Jadi siapa orang sini yang nama Ahmad, boleh panggil elok. Itu nama Nabi tu. Orang kita yang ramai nama nambah nama Ahmad ni. Ahmad Tayyar ni, Ahmad Qadai, Ahmad Selekoh tu lah. Satu nak beritahu tompek tak apalah. Melokek nama tu Ahmad Sate tu. Jadi kita tanda sayang, kita selalu sebut nama Nabi. Itu yang pertama. Selalu menyebut-nyebut nama Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi sayangkan kita sangat-sangat. Kemudian itu sebab kita menyambut pada Rasul. Kenapa? Pertama, tanda kecintaan kita kepada Nabi. Kan? Kita sambut, kita buat program tiap-tiap tahun, tak pernah miss, memang buat. Cuma dekat sini memang tiap-tiap tahun lah kan. Binatang kat luar tu kan, dia lain daripada orang lain kan. Saya malam tadi di Kratom. Semalam Pahang lah semalam. Sehari sebelum tu di Kuala Kangsar, di Meru, dan juga di Puchong. Sekarang ni tengah lopak-lopak betul ni Maulud ni, Maulud Rasul ni tengah musim ni. Jadi sebab apa? Semuanya sebab salah satunya niat nak menzahirkan kasih sayang. Dan begitu juga untuk mengenang perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi seperti mana tajuk pada malam ni lah, perjuangan Nabi, macam mana Nabi mempertahankan agama, macam mana Nabi menyebarkan agama, macam mana Nabi kena hina, Nabi kena ejek, Nabi kena pulau, sampaikan orang nak bunuh Nabi kan. Itu sebabnya dalam peristiwa hijrah Nabi tu adalah orang yang lahir salah bulan tu cakap Nabi ni pelarian, kata dia ada. Kita pernah dengar kan satu ketika dulu ada yang sebut orang Malaysia ni dah terlebih pandai mana, dia cakap Nabi ni pelarian. Itu sebab Nabi nak ke Madinah tu. Sebenarnya itu bukan pelarian. Kalau ikut orang nak bunuh Nabi lah, mau dah nak bunuh Nabi, tapi tak ada, Nabi tinggalkan. Tapi kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Kerana Allah perintahkan. Sebagai buktinya kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, waktu tu dah ditunjuk dah oleh malaikat Jibril. Kau nampak tak tu? Itu Baitul Laham. Itu Bukit Tursina tunjuk kan. Itu tempat Nabi Musa, menerima wahyu. Itu tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Itu kau nampak tak tu? Itulah dia Saibah. Saibah tu nama lama kepada Yathrib yang hari ni namanya Madinah Al-Munawwarah. Masa tu Jibril dah beritahu kau tak lama lagi Allah akan perintahkan kau untuk berhijrah ke sana. Macam mana respon Nabi? Tidak. Apa tidak? Dah Allah perintahkan, buatlah. Kalau kita nak pahala. Dah elok duduk Bangi, kena hijrah ke Terengganu, pahala. Contohlah dah lama kita kerja duduk Bangi, dah beli rumah lawasnya kan. Sekali tiba dapat surat pindah ke Terengganu. Harus kan. Mula dapat surat mohon penangguhan selama 2 minggu. Kerana ada kerja-kerja yang ingin diselesaikan. Dapat surat 2 minggu dia jumpa menteri pula. Minta menteri sahkan supaya jangan pindah. Itu kita, tapi sebab perintah Allah Nabi buat. Nabi tak rindu ke? Nabi tak rasa apa ke? Rindu kampung halaman dia kan? Tapi kerana Allah perintahkan, maka Nabi bergerak pergi ke Madinah. Pergi, bukan senang kan? Tentulah keadaan dia. Perjuangan Nabi 475 km perjalanan. Dia daripada Bangi sampai ke Gurun, Kedah, jalan kaki. Kalau kita jalan kaki sini ke Kedah, walaupun tak lalu tapi ikut highway. Nabi bukan ikut highway, Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan yang ditunjuk oleh Abdullah bin Uraikid itu jalan yang berbatu-batu, berbukit-bukit, kan, bukan senang. Nabi sebelum tu dah melalui satu lagi peristiwa besar, peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam satu malam Nabi boleh sampai ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah tu sampai ke Masjidil Aqsa, naik pula ke langit, turun naik, minta diskon waktu solat. Kemudian daripada Masjidil Aqsa balik semula ke Masjidil Haram. Dalam satu malam. Sebab apa? Nabi naik kenderaan apa? Apa Nabi naik? Nabi naik Buraq. Buraq tak jumpa kat Bangi. Buraq nak tengok belah-belah utara, Buraq oil. Tu saya tak berani isi minyak saya, mana but kereta saya dekat. Baik jangan. Kalau laju bona kereta aku dekat.
Nah, maksudnya Nabi dah naik dah kenderaan yang pantas. Nabi dah tahu ni nak bergerak ke Madinah. Kenapa Nabi tak minta? Ya Allah, alang-alang ni Allah, kau hantarlah buruk seekor, Allah copek sikit sampai Madinah. Kenapa Nabi tak minta? Sebab Nabi nak bagi gambaran kat kita, hijrah ni, perubahan ni memerlukan usaha. Kalau Nabi naik burak juga, maka mungkin ada orang hari ni akan sebut, oh Nabi lain lah, Nabi naik burak, kita ni macam mana pula? Jangan. Sebab Nabi nak tunjuk kat kita, Nabi bersusah payah macam mana. Jadi kita mengenang perjuangan baginda, begitu juga menghidupkan sunnah Nabi, mendidik generasi mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Mereka kena tahu siapa baginda, bagaimana baginda melayan keluarga, anak-anak dia, isterinya, jiran-jiran dia, bahkan untuk musuh dia macam mana dia layan, kan? Guna menghidupkan rasa syukur. Syukur dalam banyak-banyak nikmat. Allah bagi kita nikmat, jadi insan, jadi makhluk apa? Ada dua makhluk, makhluk hidup, makhluk mati. Alhamdulillah tak jadi makhluk mati. Contoh meja ni makhluk mati ni, kan? Makhluk hidup lah ada tiga. Pujulah, syukurlah Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi robong, ataupun jadi carrot untuk yang bakar dengan kambing nak, kan? Atau lahir-lahir jadi sorai, kan? Iya, jadi robong. Kojak-kojak lemak silapi robong, jadi robong makin ni habis, kata. Syukurlah tak jadikan kita makhluk yang bernama binatang. Bayangkan lahir-lahir jadi rimau. Contoh, hari-hari mana nak cari makanan ni? Rimau dengan badan yang bolang, nampak gagah, perkasa, kuat, tagak, semua takut dengan dia. Tapi hebat-hebat dia bila dia berjalan dengan kepala dengan punggung sama level. Nampak tak? Mujur Allah tak pilih kita jadi kangaroo meluancik kejauh. Mujur Allah tak pilih kita jadi lembu. Oh, haru-haru. Asal tu hijah Kan, dalam kandang tu dah bincang lah, 2 ekor tinggal dalam tu. Seekor kuis, seekor gemuk. Aku rasa kau ni, je. Kau daging kau elok, saya tagap kau ni, banyak daging kau ni. Tak, seekor tu pula. Tak. Tuan kita ni kau main tulang-tulang. Aku rasa kau ni. Akhirnya tahun tu korban akbar, 2 ekor je on. Macam boleh dua-dua sekali. Mujur. Syukurlah Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan, syukurlah Allah tak jadikan kita haiwan, dan syukur alhamdulillah Allah bagi nikmat kita jadi manusia. Dahlah manusia, Islam pula. Nampak? Islam. Dahlah Islam. Duduknya pula jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahlah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat Malaysia dulu. Tadi berapa ramai datang naik motor, nampak tu. Helmet pun tak pakai. Kan? Lesen jauh sekali lah, memang tak bawa lah. Kan? Apa ada hal itu. Sebab bandingkan kalau kita dudukkan saudara kita yang di Palestin itu, boleh dengar kuliahnya, boleh dengar, tapi kau jajak pandang hati. Tengok ada tak yang menyinggah lah. Kena bodil lagi-lagi, kan? Itu juga. Macam duduk di Xinjiang, China, kan? Macam mana orang Islam kat sana ditekan, nak semain jemaat pun tak boleh, kan? Tiada ada tentera berkawal depan masjid, tiada solat Jumaat hari ini. Bulan puasa dia paksanya suruh peniaga-peniaga Islam tu buka kedai, kalau tak dia tarik balik lesen. Macam tu. Kita tak ada lah macam tu, kan? Tu kata tadi. Bayangkanlah, tanpa merendahkan martabat para nabi dan para rasul, disebabkan kelebihan-kelebihan Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, semua nampak kelebihan Muhammad ni. Aku berikan keistimewaan kepada umatmu pada hari kiamat kelak. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Aku jadikan kau sebagai pemegang panji liwaul ham, yang para nabi dan para rasul semua bernaung di bawah panji yang sama. Macam-macam kelebihan kan Allah Ta'ala bagi kat Nabi kita. Sampai ke para Nabi dan para Rasul lain semua merayu, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Bagi kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Tolonglah. Tak dapat. Kita ni jadi umat Muhammad ni relax, macam tak ada apa-apa, kan? Padahal kita ni biasa, macam tu lah, kan? Macam malam ni lah, tapi tengok Samsul Ubat. Besok orang cakap Samsul Ubat datang makin, dia dah datang tempat kita orang lah. Dia selalu, kita orang memang biasa kan dia. Wah, apa sekali datang, dia punya cerita kan. Contoh yang tu lah, kan? Macam tu.
Tu sebab kalau tengok macam saudara-saudara baru bila dia dapat nikmat Islam, macam mana dia menangis, dia mikirkan zaman jahil dia, dan dia syukur dia dapat Islam berbanding kita yang daripada lahir dapat Islam. Kadang-kadang saya ingat kisah Abang Adam Korea kan, Abang Adam Korea masa dia ni marah, dia kata kalaulah Islam ni benar, tunjukkan aku Muhammad, kata. Malam tu dia tidur mimpi dia nampak seorang lelaki, tapi dia tak dapat nak pandang wajah dia tu sebab cahaya tu terang betul. Dia bangun pagi tu, dia yakin tu adalah Muhammad. Tahu dia kojut housemate dia, bangun bawa aku pergi masjid, aku nak mengucap masuk Islam. Daripada tahun 2012 tak silap saya dia masuk Islam, sampai ke hari ni lebih 20 orang sahabat dia yang dia telah berjaya Islamkan. Kita berkoci Islam pun seko pula seorang pun tak dapat kan. Contohlah kan, menghidupkan rasa syukur, guna membina masyarakat dengan akhlak. Sebab itulah tujuannya kan, Nabi kita ni terkenal dengan akhlaknya, sifatnya yang baik kan, cakap lemah lembut, elok. Tu sebab kalau baik maulud ni, soalan yang kita nak kena tanya, kalau sebelum maulud kita mudah marah, lepas ni boleh sabar tak sebab ikut Nabi kan, uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Ayat yang selalu orang Melayu sebutlah kan, kata kau ni cuba sudah-sudahlah gaduh-gaduh tu. Alangkah Nabi pun ampunkan umat, takkan kau tak boleh maafkan dia. Ayat orang Melayu selalu sebut, itu Nabi. Aku ni bukan Nabi, biasa tak dengar ayat tu. Tapi kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab apa? Dia elok, ikutlah. Tak nak ikut. Macam orang perempuan selalu sebut, aku ni mulut aja jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Mulut Allahu Akbar, membalun ni. Bukan orang sini lah, orang datang surau tak ada masalah ni dah, ni orang tempat lain kan. Nyawab tetap nyawab kan. Aduh yang jawab. Kalau suami togur kan, tadi abang dengar ceramah tadi kat surau, ustaz tu cakap orang perempuan ni jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami, dan juga yang keempatnya taat perintah suami, insya-Allah boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Ataupun banyak perempuan aja, yang lelaki tu tak fikir ke? Menjawab tak menjawab. Jangan kan, bukan apa, orang perempuan yang datang sini saya tahu okey, tempat lain ni. Kadang bila menjawab macam tu, dia tak sedar dia mempertikaikan, bukan pertikaikan suami, tanpa sedar dia mempertikaikan hadis yang Nabi dah bagi tadi, nasihat yang Nabi dah pesan dah ni. Itu je. Apa salahnya? Oh ya bang, macam tu makna untung lah perempuan ni kan. Untung. Habis lelaki macam mana pula macam tu, tanya macam tu. Ni terus pertikai. Alah, baru belajar satu malam nak memekak. Abang ayat sound kan. Yang kawan tu baru nak menjinak-jinak datang surau. Baru dengan ceramah malam tu, meloket kat hati dia, dah kena sound. Itulah ujian dia kan. Kalau sebelum ni mudah marah, lepas ni belajar sabar. Kalau sebelum ni kita suka mengumpat, lepas ni kita jaga lidah kita. Jangan main mengumpat fitnah sekarang ni. Kata ulama dulu-dulu, yang paling susah sekali nak mengelak fitnah dengan umpatan ni, macam nak menjaga pisang sesikat, dia kata. Macam mana pula pisang sesikat tu? Faham tak umpat pisang sesikat? Pisang sesikat tuan-tuan, kita tahu pisang sesikat pun kita tahu macam mana banyak pisang tu. Maksud pisang sesikatnya ni, jari ni. Ulama ni kata tu pisang sesikat lah tu, jari. Menaip, menulis. Dalam Islam apa yang kita tulis, apa kita taip ni, dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Semua. Kadang kat surau buka banggang ni. Bila menaip tak cukup tanah ni untuk orang, tak boleh pakai pengusi surau tu. Bodoh duit banyak, program tak ada. Dia marah. Akhirnya JK surau pun tolong jawab, program banyak, kau yang tak ada. Dia komplain dia tak nak datang kan. Itulah, datanglah kan. Macam itulah. Kalau sebelum ni pernah menyakiti keluarga, lepas ni belajar memaafkan kan. Kita nampak cara akhir-akhir ni, nampak macam Zulfa dah mula terima Jamali tu kan. Jadi kita dah orang kolak mana tengok tengok itulah. Saya tak tengok dah, share dalam TikTok tu kan. Ayolah, jadi belajar memaafkan.
Kalau sebelum ni menyakitkan keluarga, belajar memaafkan. Kalau kita jauh daripada sunnah, lepas ni kita dekati sunnah. Itu sebab kalau kita tengok, kan, nak dekat sunnah, nak sayang Nabi, konolah kona Nabi. Nabi lahir bila? Tahu tahun gajah kan. Bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal waktu kan. Kemudian dia kata, siapa macam mana Nabi ni, keturunan Nabi ni macam mana? Nabi berasal daripada keturunan Quraisy, daripada kabilah Bani Hashim. Kan? Azan dulu kau. Azan ya? Okey, sambung ya. Jadi nak sayang Nabi, nak kena kenal kan. Nabi lahir bila, ayahanda Nabi kan, macam mana ayahanda Nabi meninggal dunia waktu sebelum pun Nabi lahir. Lepas Nabi lahir pula kan, lepas Nabi lahir pula tak lama lepas tu Amak pula, ibundanya pula kan, Aminah binti Wahab pula meninggal dunia. Lepas tu dibolor pula oleh atuk Abdul Talib. Pun tak lama sudahnya dia dibeluk oleh bapa saudara dia kan, yang dia sayang kan. Jadi mana kata kita tengah tahu kan. Dan kemudian kelahiran Nabi ni kata tahun gajah. Sebab apa dia nama ke tahun gajah? Sebab tahun tu peristiwa yang hebat, yang besar, tentera bergajah Abrahah kan,
datang nak menghancurkan Kaabah, tapi datang bantuan daripada Allah dengan menghantar burung-burung ababil, menurunkan batu-batu daripada neraka ni kan. Jadi kalau kita tengok kat situ, peristiwa besar tu rupanya nak menggambarkan ada lagi satu di sebalik peristiwa besar ni lahirnya seorang manusia yang agung, namanya Muhammad kan. Jadi Nabi kita ni adalah Nabi yang hebat kan? Nabi yang tak ada tandingannya. Kalau kita tengok the one and only. Kalau kita tengok drama tu kan, hero tukar-tukar, kejap hero ni, kejap hero ni kan. Tengoklah cerita orang putih, kau tengoklah cerita Hindustan pun sama, hero bertukar-tukar. Tapi bila sampai bab kita cerita bab Islam, kita cerita bab tak kisahlah apa penceramah datang sini lah, cerita Rejab, Syaban, Ramadan, cerita pasal Syawal, cerita pasal hijrah, cerita pasal Isra Mi'raj, watak utama tetap Nabi kan. Hebat Nabi kita ni tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian. Jadi Nabi ni daripada kecil lagi diuji, dia tu yatim kan, anak yatim sampai jadi yatim piatu kan. Jadi nak beritahu bagaimana kita bermula tu tak menggambarkan macam mana pengakhiran kita kan. Nabi itu yatim, tetapi bagaimana cara Nabi menghadapi kehidupan yang tu mustahak kita kongsikan. Kenapa Rasulullah SAW ni teladan yang terbaik? Akhlak dia paling baik sekali. Kemudian teladan dalam hubungan dia dengan Allah kan, macam mana dia hubungan dengan Allah, memang tak ada lawan dia kan. Pernah para sahabat, ada beberapa sahabat tanya dengan Aisyah, macam mana Nabi ni beribadah, macam mana cara dia semayang, macam mana cerita-cerita. Handa betul ni, jauh kita ni, tak boleh jadi ni. Langsung para sahabat kata, yang seorang tu cakap apa, aku ingat kalau macam tu lah lepas ni aku nak semayang malam, aku tak nak tidur-tidur dah. Yang seorang tu pula, kalau macam tu aku nak puasa, tak nak berbuka, puasa je. Yang seorang pula tak nak pandang perempuan, aku tak nak kahwin, tak nak kahwin. Sebab kononnya nak menandingi, nak cuba ikut Nabi lah kononnya. Dari segi Nabi beribadah banyak betul. Maka bila Nabi dengar, Nabi tanya, betul ke kalian sebut begitu, begini, begitu ini? Betul kan? Sesungguhnya aku ni lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Kalau ikutkan aku semayang malam dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga berkahwin. Begitu. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku, katanya. Nabi beritahu macam tu. Jadi mana kata kan, Nabi kita ni hebat, teladan sebagai pemimpin. Oh tak ada tuan-tuan, macam mana nak cari kan pemimpin macam Nabi. Nabi waktu membentangkan, waktu Nabi membawa menegakkan Sahifah Madinah, perlembagaan piagam Madinah, lebih 200 kabilah suku kaum tanda tangan setuju, cap jari setuju, dan mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Tak ada orang majoriti memang semua mengangkat, approve Nabi kita sebagai ketua. Kan? Kita ni tuan-tuan, pemimpin kita ni itulah. Sebab apa? Sebab Nabi memimpin dengan hikmah, dengan keadilan, dengan kasih sayang, bukan dengan kezaliman dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tak ada. Nabi memilih hidup sederhana. Begitu juga teladan dalam keluarga, macam mana cara Nabi layan isteri, macam mana Nabi layan anak-anak, macam mana Nabi layan keluarga dia, macam mana Nabi menghormati ahli keluarga dia. Dan begitu juga teladan Nabi dalam menghadapi musuh kan, macam mana Nabi sabar betul dia kan. Teladan ketika diuji kan, dihina, disakiti, kehilangan orang tersayang, tapi tetap teguh menyampaikan kebenaran. Begitu juga teladan untuk semua manusia. Sampaikan orang luar pun mengiktiraf Nabi, bukan orang Islam saja. Michael Hart tu, ahli falsafah barat tu, dia kata kan, aku ingin sekali bertemu dengan manusia yang sehebat Muhammad, kata. Mahatma Gandhi kata apa? Mahatma Gandhi dia kata apa? Kalaulah manusia bernama Muhammad yang masih hidup, tentu dunia ni takkan wara macam apa jadi hari ni. Sampai yang sekali. Lepas itu keluar pula propaganda barat, dia keluarkan 20 senarai pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia keluarkan nombor 1 sampai nombor 20. Nombor 1 dia letak Nabi kita, wah steady. Tapi nombor 2 sampai nombor 20 tu, George Bush ada, Hitler ada, yang polik-polik tu. Maka kita tak boleh iktiraf senarai tu. Nabi nombor 1 tu boleh lah kita terima, tapi tu propaganda. Dia nak suruh kita terima benda tu, maknanya kita seolah-olah kita terima juga nombor 2 sampai nombor 20 tu. Kalau kita terima yang tu, bagaimana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana kedudukan Umar? Bagaimana kedudukan para Nabi dan para Rasul yang lain? Itu sebabnya kan, jangan dilayan mana orang ni saja kan, dia cucuk kita pun okey kan. Itu dia. Jadi macam tu lah. Jadi kalau kita tengok
Kan tu pertama tadi saya beritahu tanda nak tunjuk kita sayang ke Nabi ni, yang pertama selalu sebut nama Nabi. Kenapa? Nabi bagi tahu inna aulad nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Dan Nabi juga sebut al-bakhil, dia kata. Al-bakhil, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Semua anda Arab sini. Al-bakhil kodokut kata. Tak ada takut kan? Kodokut. Tahu dia. Maknanya memang copek dia belajar Arab sini. Kan? Tapi ramai jugalah yang belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab lagu-lagu. Kan? Tapi bagusnya firman Allah yang rahmatan si Piramli itu dia menggambarkan perkataan bakhil tu, letak watak tu haji bakhil. Kan? Sampai bapak kodokut betul-betul. Kan? Jangan sampaikan kita tahu lah bakhil tu kodokut. Piramli ni yang cerdik. Tapi rupanya dalam kodokut-kodokut dia tu ada titik kelemahan dia. Iaitu cikgu murni. Cikgu murni je boleh menyebabkan dia sedekah banyak. Cikgu murni menyebabkan dia jadi orang yang sopan santun. Ingat tak peristiwa yang Haji Bakhil pakai baju bunga-bunga tepi pantai makan sandwich dengan Cikgu Murni tu, pakai kacamata hitam. Kan dia tanya Cikgu Murni, Cikgu Murni tak nak aham-aham ke? Kata kan Cikgu Murni jawab, sebetulnya setelah berkahwin dengan orang yang sama umur dengan saya, tu keluar sandwich Haji Bakhil tu. Tetapi perkahwinan kami terputus di pertengahan. Kan? Lepas tu lega Haji Bakhil. Maknanya janda lah. Ya. Kemudian Haji Bakhil kata, begitu kalau kahwin dengan orang sama umur. Kalau kahwin dengan orang yang ada umur, ada pengalaman, experience, kata Haji Bakhil. Cikgu Murni pun, yalah, selepas pada ni, kalau saya kahwin lagi, saya akan cari orang yang lebih umur daripada saya. Begitu cara berfikir, kata Haji Bakhil. Tapi bukan itulah cerita kan. Tapi cerita tentang kodokut tu tadi. Nabi kata apa? Al-bakhilu allazi zukirtu indahu fal musalli alaih. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Nabi kata, kenapa digambarkan tak selawat tu kedekut? Kenapa? Samsul dapat tanya, Samsul dapat jawab. Aku tanya, aku jawab macam tu lah. Penceramah macam tu lah tuan-tuan kan. Nampak macam tak bersambut jawapan tu kan. Macam tu lah. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kalau bawah tajuk mahabbah kecintaan kepada Nabi, tajuk dia menggambarkan bagaimana bahawa sesungguhnya malaikat tu saiznya, kepalanya hampir ke arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulu pada sayapnya menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni. Bosan aku tak bosan? Bosan lah kan. Jadi digambarkan sekali saja umat Muhammad bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat dengan saiz yang macam tu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dah menyelam, dia naik balik, dia kibaskan sayapnya, tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu yang menyamai jumlah makhluk Allah kat dunia ni tadi. Begitulah jumlah banyaknya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada umat Muhammad yang berselawat dengan tahap sekali selawat. Sekali selawat macam tu faedah dia. Maka kalau kita tak selawat, betul tak kita kedekut? Bukan kodokut ni, bapak kodokut ni. Kodomut tuan-tuan, kodokut campur komut. Apa yang payah mana kan? Lepas ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kalau nama suaminya Muhammad, bini panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pukul katuk tu kan. Tapi kalau kita niat sebab ingat kat Nabi, tak apa. Kan? Sebut nama Nabi banyak-banyak. Itu password yang pertama nak bagi Nabi kenal kita, iaitu kena sebut nama Nabi banyak-banyak. Kedua, nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan cara kita kena buat apa yang Nabi suka, tinggalkanlah apa Nabi larang, dan begitu jugalah hidupkanlah sunnah Nabi.
mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita bercakap hari-hari itu sebabnya setiap kali sebelum solat kita dianjurkan untuk memperbaharui syahadah kita. Sebab antara waktu solat tak tahu apa benar yang kita sebut kadang-kadang. Dia satu-satunya yang boleh selamatkan kita sekarang. Ayat tak sadar. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati tergantuk kepala, hantuk balik semula sampai ketuk dagu ni. Kan orang dulu kan dia tu hantuk kali kedua lagi kuat kali pertama, langsung mati dulu kan. Macam-macam lah sebut. Jangan weh, nanti ni jadi macam ni. Kau dengar tak bunyi burung cengkuit? Tahu tak burung cengkuit? Bunyi burung. Kalau bunyi burung cengkuit, orang dulu kata tu ada orang meninggal ni. Kebetulan burung tu bunyi tengok meninggal tu yo, tak ada sebab dia burung tu dah. Ya, tu sebabnya hati. Tu sebab kita mengesah Allah. Ya, tu sebab ni budak YP dia ada tu buat live ni, dia sebut, bukan saya sebut tu, dia sebut. Dengan ini aku istiharkan aku murtad kata. Siapa kata aku mesti ikut agama mak ayah aku dia tu. Wah, dapat kecaman lah. Kecaman. Banyak orang masuk post tu. Semua langsung FYP. Jadi yang dia nak tu dalam Islam matlamat tak menghalalkan cara. Ya? Tu mengesahkan Allah. Kemudian selawat banyak-banyak. Begitu juga benci yang Nabi benci, cinta yang Nabi cinta. Nabi sayang siapa? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayanglah isteri-isteri kita. Kan? Betul tak Muhammad? Ngeleng tu. Tak, maksud saya sayang isteri-isteri kita tu sebab ramai lelaki ni, ramailah isteri macam tu. Ramai betul sangka buruk. Dia kan telokong ni tengah macam ni, zikir-zikir je sangka buruk tak habis-habis. Cubalah sangka baik sekali. Kan? Betul. Sayang isteri Nabi. Kita sayang isteri kita. Habis orang perempuan sayang pasangan. Sebab Nabi sayang pasangan. Nabi sayang anak-anak Nabi, kita sayang anak-anak kita. Nabi sayang ahli keluarga dia, kita sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang sahabat-sahabat, kita sayang sahabat-sahabat kita. Nabi 3 hari tak nampak muka sahabat tu, Nabi dah tanya, mana Pak Abu Bakar? Contohlah. Mana Pak Umar? Nabi tanya. Mana kalau kita tanya orang dah lama tak datang surau, tu sunnah Nabi juga tu. Mana Pak Haji pun tak lama tak nampak. Lah, kau tak dengar aku. Dia kahwin. Lah, yo aku. Pek mini muda. Joki dia lah. Ingat kau dia sakit. Sunnah Nabi. Yang siapa tu lama tak nampak. Lah, dia dah pindah. Oh, nampak. Nampak sunnah Nabi. Nampak. Kamu kawan baik lah kita ni kan. Walaupun kita berbeza. Walaupun kita berbeza latar belakang dan juga kecenderungan, tapi apa salahnya kita baik? Benda boleh baik pun gaduh-gaduh kan? Macam itulah. Selagi mana dia Islam dan dia mengamalkan Islam, maka wajib baik. Itu Nabi kata. Lain pada tu Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng-geng belah sana. Nabi tak ajar. Dia sokong dia, kau jangan ikut dia tu. Lah, jangan. Saya kena sebut juga ni sebab Malaysia adalah antara negara yang diiktiraf sebagai negara yang rajin pilihan raya. Lepas Sabah pilihan raya, Johor. Lepas Johor, Negeri Sembilan. Bukti pun ada lagi lah. Lepas Negeri Sembilan, Melaka. Lepas Melaka, Sarawak. Lepas Sarawak, 5 negeri yang awal lagi tu. Lepas tu 4 negeri yang kemudian sampailah Bang Jamil. Macam tu lah. Jadi nak pilihan raya lah. Pangkah sudah lah. Negeri Sembilan itu mencatatkan pengundian tertinggi, jumlah peratusan keluar mengundi tinggi. Sebab bukan sebab gelombang kan tuan-tuan. Sebab Negeri Sembilan ni memang macam tu. Kucing beranak, ayam bertelur memang balik. Tu yang ramai hari tu. Jam semua jalan. Kalau kita ingat masa muda-muda mungkin ingat dulu-dulu kat Bas Tempudu tu yang beratur sampai keluar nak balik kampung balik Samban. Mana balik tempat lain. Beratur sampai keluar. Berulas macam ulas sawah beratur. Kan? Itulah undi lah pangkah. Undi tu rahsia. Yang kau pergi sungkup rumah kau dengan Merdeka Parti tu kenapa? Jadi pergi pangkah dia diam balik datang surau. Macam sihat, kau undi mana tadi? Ada lah.
Dekat sana, oh aku, ramai juga. Aku tadi pukul 3 dah gengang dah, tak ada orang dah. Okey. Macam tu. Senang, tak payah banyak cerita. Ini tanya pun dia cek pasal. Apa perasaan kau dah kalah lah? Tanya macam tu. Wah, memang cek pasal lah tu. Kawan tu bendera pun tak turun lagi kat pintu pagar aku. Kan? Aduh, hai kan. Iya kan. Jangan. Kan? Kenapa begitu juga? Kan? Hidupkan sunnah Nabi yang senang-senang. Nabi ni berakhlak, beradab. Anak-anak kita pun tu sebabnya kalau didik anak ni 3 perkara jangan tinggal. Pertama, pendidikan jasmani, fizikal anak-anak, bangun awal, ajar anak kita bangun awal. Kadang-kadang ada tu tak kejut dengan anak kita sembahyang subuh sekali. Yalah bang, anak kita tak puas tidur lagi, sian dia. Bila lagi hari cuti macam ni lah dia nak tidur. Hari cuti Maulid Rasul membuta bertengah hari. Bayangkan tu, kan? Sian anak kita bang. Jangan anak-anak yang 4 tahun sampai 10 tahun lebih mudah diasuh solat sunnah berjemaah pada usia 40 tahun ke atas. Jadi biar dia bangun sembahyang dengan kita. Tentu kan? Lepas tu makanan dia, jangan bagi makanan yang pelik-pelik. Bagi makanan apa? Daripada kocik lagi, ajar dia makan buah tamar. Ajar dia makan buah. Ingat tak orang perempuan, 2 makanan sunnah kat rumah orang perempuan pastikan ada. Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham? Tengok dah berubah muka. Sangka buruk tak habis gitu. Madu lah bah. Cakap betul orang ustaz. Kata ayolah tu kan. Buah tamar. Sebab apa? Hari ni kita mendengar kan. Hari ni kita boleh tengok anak-anak ni budak tak biasalah makan buah tamar. Tak boleh. Pijak kan. Nabi sedangkan Nabi kata apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan termasuklah sihir. Makan bilangan ganjil. Sebiji, 3 biji, 7 biji, seboleh 21, 333. Itu mana tak makan benda lain tu kalau tak 3 biji tu. Kan? Makan sunnah Nabi, makan. Kan? Betul. Nabi boleh mengelak orang nak sihir Nabi makan buah tamar. Bukannya olok-olok kan, bukan saja nak meniaga. Tak sabut pun buah tamar je ni apa. Kan memang betul kalau kurma yang terbaik ikut kurma Nabi, kurma ajwa aliyah. Tapi kalau hari makan boleh botak ke belum, bukan sebab dia rasa harga mahal. Tapi makanlah buah tamar, tak kisah janji buah tamar. Makan. Kan? Biasa kan anak kita. Pertama fizikal, kedua pendidikan agama, bagi didikan agama, dan ketiga pendidikan akhlak. Bagi anak ni pendidikan akhlak dan adab. Elok anak bila dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang sepanjang zaman menjadi contoh. Dulu cukup jaga, betul tak dulu? Balik rumah sebelum maghrib balik. Untuk tua dulu. Sekarang maghrib azan, Allahu Akbar. Last goal. Gol isyak dah. Ambil waktu. Kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dia buat benda lain lagi besar lah pada Allah Ta'ala. Main bola lagi besar, main badminton lagi besar, tengok drama pukul 7 lagi besar daripada sembahyang. Kita tak sadar. Kan? Adab dulu. Lalu depan orang tua menunduk. Nampak adab, nampak tak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebih dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Kan? Tetamu datang rumah, tetamu datang tompek kita, hidangkan air, cawan beralas. Bukan bagi botol. Faham? Surau canggih, kambing golek, botol. Aduh, hai tuan-tuan kan. Tapi itu saya faham. Dia kalau macam ni memang kau jual jantan tu tuan. Ya, betul. Orang betul tak orang tu tak, saya okey je, saya tak ada masalah pun tak. Maksud orang tu dulu kepantangan tu kalau hidang cawan tak ada alas. Bagi cawan tak ada alas, dihompeh, pocah, bodoh macam miskin sangat. Dia marah. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud dia miskin adab. Nampak tak? Kalau nak tengok belajar adab ni, tengok Imam Malik macam mana ajar Imam Syafi'i. Tengok Imam Malik macam mana ajar Imam Syafi'i. Kalau buka
buka kitab macam mana. Sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Syafi'i buka muka surat tu, ya, perlahan, tak nak bunyi bising, tak nak ganggu guru tengah mengajar. Macam tu kita serap salah buku surat berapa? Abang tahu kita. Nampak tak adab macam mana? Kalau kita tengok macam Imam Ibn Abbas, macam mana adab datang nak berguru. Sebab Imam Ibn Abbas ni sepupu Nabi. Ketika Nabi wafat, usia dia baru 13 tahun. Jadi setelah Nabi wafat, dia berazam pada diri dia, dia bertekad nak belajar berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dia cari semua sahabat ni masih hidup. Dia tanya, ada tak apa-apa? Dia kan tanya. Dia pergi ke rumah seorang sahabat, dia berdiri tegak ke depan pintu tu, dengan dabu padang pasir, angin penuh ke muka tu, dengan janggut itu dengan pasir, dengan dabu padang pasir. Akhirnya guru tu keluar. Dia kata, sahabat ni keluar. Lah, kenapa kau tak panggil aku? Secara adabnya, akulah yang patut datang kepada kamu, bukan kamu datang kepada aku. Dia takut kalau dia panggil guru tu kena datang ada, dia tak nak. Adab macam tu. Kemudian dia nampak seorang sahabat ni nak naik kenderaan. Dia naikkan kenderaan tu, kemudian dia carikan kenderaan untuk guru sahabat ni, kemudian dia tariknya. Kemudian jalan kenderaan ni, naik kuda ke naik unta taklah disebutkan, tapi dia jalan tu dia mengiring. Dia tak naik kuda lain, dia tak naik unta lain, tapi dia berjalan kaki ke bawah. Kenapa kau macam tu? Kenapa kau tak naik sekali? Dia jawab, beginilah cara aku diajar adab menghormati guru. Macam tu. Kemudian turun dia, sahabat ni ambil tangan Imam Ibn Abbas yang jauh lebih muda, budak lagi tu, ambil tangan dia, dicium tangan. Kenapa pula kau cium tangan aku? Begini pula kami diajar adab oleh Rasulullah, adab menghormati salah silah keturunan Nabi. Mana salam cium tangan ni memang ada dalam Islam. Memang ada. Kalau saya pergi topik Ustaz Jafri kan, Ustaz Jafri Mahmudi tu, budak-budak tahfiz tu, kalau salam cium tangan ni pelocap tu 3 side tap ni. Tap macam ni, tap. Puih betul nak bau lepas tu jangan cakap lah. Kan, tapi nak beritahu sogan lah kita dah kan. Macam tu lah. Macam tu adab. Kan? Tu. Apa lagi yang sanang-sanang sunnah Nabi yang kita boleh buat? Kan? Bab minum.